Daripada Europe ramai gila. Wah. Aku tengah jalan-jalan West Africa dari Senegal ke Morocco melintasi Mauritania dan Western Sahara. Aku sekarang kat Marrakesh, Morocco. Dalam video lepas kita dah jalan-jalan area souk yang meriah, makan terjun sayur and jumpa orang-orang yang friendly. Malaysia. Kali ni aku bawa korang pusing-pusing area Jemaah Al-Fna yang famous tu, and kita setting untuk gerak terus ke destinasi seterusnya. Jemaah Al-Fna. Ramai orang, penuh. Lautan manusia. Lumayan energetik gila kawasan ni. Sampai pening. Pelancong-pelancong daripada Europe ramai gila. Wah. Mana orang. Jemaah Al-Fna ni adalah dataran utama kat tengah-tengah Medina Marrakesh. Kat sini ada berapa puluh kedai makan yang korang boleh pilih. Oh ya, aku dengar-dengar sini ada scam ular dengan monyet. Cuma aku tak tahulah scam tu macam mana. Korang just hati-hati je lah. Lepas dah berfoya-foya kat Jemaah Al-Fna, aku pun teruslah pergi book tour ke Mezoga. Ia tu padang pasir Sahara di belah Morocco pula. Kalau korang ada masa yang cukup, actually setakat Mezoga tu boleh je gagal pergi sendiri. Cuma sebab lepas tu aku nak pergi sampai ke Fez, so the best option untuk aku adalah just ambil je tour sampai ke Mezoga and then pilih option untuk drop off di Fez. Yang itu paling simple. So aku dah tak payah pening-pening sepanjang perjalanan. Aku dah boleh tinggal otak aku kat rumah and then tak payah fikir macam mana aku nak setting transport sampai ke Fez nanti. Okay, apa hal lincah, jom gerak. On the way tu nanti korang akan lalu Banjaran Atlas, iaitu kawasan pegunungan yang memisahkan Marrakesh dengan Gurun Sahara. Tinggian jalan ni boleh mencecah 2260 mdpl. Pemandangan dia aku bagi 4 flat. Lawa gila babe. Next stop Ben Hado. Ni kalau kau kaki movie, kau mesti familiar tempat ni. Dah banyak dah filem Hollywood yang besar-besar buat syuting kat sini. Next aku bawa korang pusing-pusing kat sini pula. Sambung next video.